Oh, kau kata kau pergi meeting. Rupanya kau pergi dating ke, eh? Ha? Kau... Arisha! You buat apa ni? Ha? You buat apa dengan lelaki ni? I boleh explain. You nak explain apa? Oh, you kata you pergi meeting. Rupanya you dating dengan lelaki ni. Ha? Kau apa yang kau dating dengan aku ni? Ha? Tak, I boleh explain. You nak explain apa? You nak explain apa? You patutlah chat. You tak reti nak reply. WhatsApp I pun sama. Call you tak reti nak angkat. Rupanya you keluar dengan lelaki lain ke? Perempuan semua sama lah. Duduk jap. You ingat you pakai tudung tu, you bagus sangat ke? Dengar, duduk. Duduk. Asal I nak kena dengar cakap you pula? Duduk. Sabarlah. Bagi I explain dulu. Hari ni kan hari Rabu. Selasa? Hari ni hari Selasa? Selasa. You nak tipu apa lagi ni you? Dengar dulu. Hari ni kan hari Selasa. So ada happy hour. Beli nasi lemak, free side dish. Lepas tu you makan dengan lelaki lain? Macam tu? Ya, ini abang I. Ah? Abang you? Sejak bila you ada abang pula ni? Sebab tu yang suruh you relax. Kita baru kenal sebulan kan? Takkan semua benda nak cerita kat you. Oh, ni kira you makan dengan abang you kan ni? Ya, ni I bawa satu lagi ni. I baru nak call you. You dah datang dah. Oh, macam tu eh? Dah, makan. Sorry okay. abang. Sorry, Ma. Abang order you, Ma.